Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel Dark Clan. So hari ni Dark Clan cuma nak unboxing Digimon yang baru kita beli guys dekat depan ni, iaitu Digimon Original New Wave 1 Graffiti Agumon guys, Graffiti Agumon. So ada telur dan ada Agumon kat sini. So ni rupa kotaknya, kita tengok dulu Digimon dia. So frame dia warna hitam, bottom warna kuning, lepas tu body shell dia ada banyak corak Graffiti Agumon guys sesuai lah dengan nama dia, Graffiti Agumon. So kita tengok kotak dia dulu, logo baru Digimon. Belakang tu logo lama, logo zaman kita membesar dulu. Sekarang dia evolusi sikit, dia tukar logo macam ni. Kotak depan macam ni, ada tulisan Bandai, Bandai Namco, ada Agumon kat sini, Agumon kat sini. Atas ada Agumon Graffiti lagi. Tepi ada tulisan Digimon, Digimon. Tepi sini ada tulisan Digimon juga. Bawah ada graffiti. Belakang dia macam ni. Yang nice dia ada ni lah, Agumon. Story tak nampak. Okay, saya tunjuk macam ni. Ni Agumon. Okay, fokus Agumon. So jomlah kita unboxing tanpa buang masa Okay, jom kita unboxing sama-sama. Okay, kita akan buka belah kanan ni. Okay, yes, itu dia, kita dah buka dah kotak ni. Ada manual tak? Oh, ada manual guys. So ada manual kita tengok manual dia jugalah. Tengok manual dulu. So itu dia manual dia, tulisan Jepun guys, Digimon Original. Wah, tulisan Jepun guys. Okay, Digimon 20th anniversary yang ke-20. So cara main dia buka tab ni. Atau ni tekan button reset. So set dengan nama. So bolehlah start membela. Lebih kurang itulah dia cakap Kita kemas kotak sekejap. Lepas tu kita tengok Digimon kita lah. Okay, so ni Digimon kita. Dia dalam bekas macam ni. Jom kita buka. Okay, itu dia guys. Inilah Digimon kita. Sekejap saya kemas kotak kejap. Okay, kita kemas kotak kejap. Letak belakang. Jom kita dapatkan Digimon kita guys. Oh, itu dia guys. Graffiti Agumon guys. Dekat sini celah ni pada Agumon, sini Agumon, sini Agumon, sini Agumon, sini Agumon, sini pun Agumon. Banyaknya Agumon guys. Ni pun mata Agumon ni kan, warna hijau ni. Ni pun mata Agumon, mata Agumon, mata Agumon pun, mata Agumon pun ada ni. Mata Agumon pun juga warna merah So inilah saya tunjuk dekat-dekat Graffiti Agumon. Tak banyak YouTuber yang beli Graffiti Agumon Banyak yang beli apa, Digivolution Greymon tu Agumon Agumon Digivolution kita beli Graffiti Agumon Button ni warna kuning, frame warna hitam, body dia pun warna hitam guys. Oh nice. Hitam. Ni depan dia, ni atas dia macam ni. Ni tepi dia, ni tepi sisi sini, ni tepi bawah, ni belakang. So tarik ni untuk kita start main. Di Bandai 2019 made in China. Dia pakai cetak body VPAT 20 yang first So ni keychain dia guys. Okay, so ni background Digimon VPAT version 1. Dia pakai button ni, sedap juga tekan. So itu saja untuk video ni, untuk video unboxing, untuk korang tengok rupa Graffiti Agumon guys. Tengok dekat-dekat. Ni ada atas dia, ni belakang dia, tepi dia, bawah dia. Dia dah tak ada tab, tak cocok Sekarang bateri dia dekat sini. Bateri dia pun dah nipis. Dulu bateri bulat kecil tu 2 biji, sekarang bateri nipis. Bateri LR2032 tak silap kod dia. Okay, so itu sajalah saya rasa saya nak share untuk hari ini, sesi unboxing
VPAD 20 Graffiti Agumon dekat depan tu. So jika korang suka video ni, jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat ruang komen di bawah So kalau korang nak start main Digimon, saya boleh syorkan lah untuk beli VPAD 20. Ada 4 shell yang baru ni. Kalau korang suka, korang boleh beli macam Dark Clan lah, Graffiti Agumon. Saya akan sediakan link dekat description kat bawah kalau korang nak beli lah kedai Dark Clan beli. So senang, tak payah cari-cari lah. So Dark Clan beli sampai korang beli pun sampai lah, trusted lah. So itu saja. Sampai jumpa lagi dekat review akan datang. Hari ni kita unboxing Digimon Graffiti Agumon. Dekat depan tu korang dah tengok tadi, saya dah share shell body dia. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Peace.